kita komen jari ni dah ke matu. Betul. So kita pegang pun kita tahu getah dia tu macam mana. Alright guys, so hari ni aku dekat GT Max dekat Subang Perdana. So saya dengan Abang Taufik. Ya, Okay, bang. Bang, saya ada beberapa soalan nak tanya bang pasal GT Max dekat Subang Perdana lah. So GT Max dekat Subang Perdana ni bang, dia buat servis apa je bang? Okay, kita menyediakan soft service, servis biasa, Servis biasa, okay. major service, Major service. hard service. Hard service tu kira macam dah turun enjin apa semua lah. Dan juga servis tayar, Okay. jual motor baru. Motor baru pun ada? Itu saja. Motor second tak ada? Motor second tak ada. Motor second biasanya akan kita pergi ke GT Max Shah Alam. So bang, dekat sini saya tahu dekat Subang Perdana ni Zentrax pun dah masuk lah dekat GT Max. So macam mana pula tanggapan abang untuk Zentrax punya tayar? Kita komen jari ni dah ke matu. Betul. So kita pegang pun kita tahu getah dia tu macam mana. Faham. Ada yang kata ada sama dengan jenama-jenama yang lain. Betul. Harga pun beza. Betul. Saya cakap dengan customer, try dulu. Faham. Jatuh tak apa, saya ganti. Saya tanggung. Tapi alhamdulillah yang customer pakai tu So far okay. so far okey. Diorang siap promote dia kat kawan-kawan. Alhamdulillah okey lah. Harga pun mampu milik lah. So guys, untuk korang yang nak dapatkan tayar Zentrax, korang boleh datang jumpa abang ni dekat GT Max Subang Perdana. So Zentrax Kripadio Red Laju for the local. Bang, terima kasih. Terima kasih. Tu lagi.